Saya nak share macam mana keedah tuan-puan boleh launch produk baru dalam TikTok. Hai semua, Assalamualaikum. Nama saya Zulfan Kasyah, orang panggil saya Cikgu Zul. Video ni mungkin sedikit panjang. Saya nak explain kat tuan-puan macam mana cara mula-mula nak launch produk tuan-puan yang dah siap tu daripada kilang tu dalam game TikTok, dalam dunia TikTok. Yang pertama, tuan-puan tahulah tuan-puan kena ada seller center, beg kuning, dan produk tuan-puan kena berjaya listing dalam beg kuning tanpa masalah. Betul tak? Yang kedua, apa next step dia? Tuan-puan terus klik GMV Max Ads untuk produk. Walaupun tak ada video lagi, klik GMV Max Ads untuk produk. Kita nak train tuan-puan punya algorithm, tuan-puan punya AI supaya mencari sales. Next, setiap hari ini gerak kerja yang tuan-puan perlu buat. Yang pertama, saya nak tuan-puan buat 2 ke 3 video sahaja setiap hari. Buat 2 ke 3 video sehari ni, video tersebut semua ada beg kuning. Dan video tersebut mestilah video menjual. Sama ada soft sell ataupun hard sell. Terpulang kepada tuan-puan. Yang kedua, tuan-puan kena buat live dengan konsisten setiap hari. At least saya nak 2 sesi setiap hari. Bila tuan-puan buat dengan konsisten 2 sesi ni, sekurang-kurangnya 2 jam per sesi, tuan-puan akan nampak impact dia. Video tadi akan membantu membawa masuk audiens dalam live tuan-puan yang lebih berkualiti, ready to buy. Dan nombor 3, jangan lupa rekrut seramai mungkin affiliate. Mulakan dengan 2-3 sampel setiap hari.